Ada kat sini siapa yang berminat untuk menjahit sendiri baju untuk raya ke, event ke, kenduri ke, korang boleh beli dapatkan pola dengan Proud Series punya pola. Okey, macam saya tengah tunjuk sekarang ni adalah pola kebaya Klepek Flowy. So ini adalah pola kebaya Klepek Flowy, korang akan dapat macam ni. Selalunya ramai orang tak pandai nak lukis princess line kan. So korang just beli je pola ni dan memudahkan hidup korang untuk menjahit. Okay, kalau korang beli pola ni, korang just potong ikut bentuk pola yang macam ni. Lepas tu dah boleh letak atas kain, tambah basi dan boleh jahit. Potong kain dan boleh jahit lah. Okay, mudah je kalau guna pola ni. Pola saya pun dah ada instruction. Kalau korang tengok, dia dah ada dah line-line macam ni. Okay, yang ni garisan dada, ni waistline, ni hip line. Semua dah ada dah instruction, guideline apa semua tu. And ada small instruction kat sini, side back body scut tu. So yang ni bermaksud side back body kena potong 2. So dah ada instruction dah. So mudah untuk diikut oleh semua beginner yang baru nak belajar menjahit lah. Okey, untuk pola kebaya Klepek Flowy ni, korang akan dapat badan bahagian depan, badan tepi, hadapan, and then yang ni badan belakang, yang ni badan tepi belakang. Okey, dia ada center dengan side lah. Okey, and then pola lengan. So untuk pola ni, kalau siapa yang beginner dah pandai menjahit, nak cabar diri jahit baju yang agak mencabar, korang bolehlah try jahit kebaya Klepek Flowy ni. Okay, pola semua dah siap dah, cuma tak termasuk basi jahitan. Korang just tekap je atas kain, tambah basi jahitan dekat atas kain, potong kain, and then dah boleh dah lah start menjahit. Saya ada sertakan link untuk pola ni di Shopee. So korang boleh klik lah link dekat bawah ni. Okey, setiap pembelian pola korang akan dapat nota basi jahitan macam ni dengan simple instruction step menjahit. Step menjahit yang bertulis lah. Okey, kalau nak tengok tutorial video pun ada dekat dalam YouTube saya ni. So boleh juga tengok beberapa tutorial yang lain. Contoh macam cara jahit zip, cara jahit leher. Okey, yang tu ada tutorial dekat dalam Shopee saya, dalam YouTube ni. Okay, kalau berminat korang boleh klik link yang saya sediakan dekat dalam YouTube ni untuk membuat pembelian. So boleh pilih size daripada XS sampailah 3XL.